Seri Negara, salah satu bangunan paling bersejarah di Malaysia dan lokasi termeterainya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kini dibuka semula selepas melalui kerja pemeliharaan menyeluruh. Pemeliharaan yang dijalankan oleh Khazanah Nasional ini mengekalkan ciri seni bina asal bangunan sambil meningkatkan aspek keselamatan, kebudicapaian dan kemudahan awam. Menurut Pengarah Urusan Khazanah, Datuk Amirul Faisal Wan Zahir, projek selama 10 bulan ini turut menampilkan Galeri Seri Negara, ruang pameran yang membawa pengunjung menelusuri perjalanan negara menuju kemerdekaan. Beliau berharap Seri Negara menjadi ruang inklusif yang mencetus inspirasi, membolehkan rakyat Malaysia dan pelancong menghargai warisan negara serta memahami detik penting pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Pembukaan semula bangunan berstatus warisan negara ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seri Negara kini menjadi sebahagian daripada inisiatif Warisan KL, usaha memelihara dan memperbaharui bangunan bersejarah penting di ibu kota. Projek ini turut merangkumi pembinaan jambatan pejalan kaki yang menghubungkan Seri Negara dan Karkosa ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur, sekaligus meningkatkan akses dan nilai pelancongan. Dengan wajah baharu yang lebih segar dan berfungsi, Seri Negara kembali menjadi simbol warisan, identiti dan sejarah negara.